sarapan kita dah siap. Pukul 7.30 sarapan kat sini. Ada banyak benda tapi kita orang tak tahu nak ambil apa. Sebab makanan dia nasi tak ada, roti tak ada. Oh, ada brownies. Biar ambil makanan dulu Saya rasa tak pandai ni nak makan di sini. Ada roti kot, ada dapat butter. Roti pun tak ada. Nasi tak ada, roti tak ada. Telur. Ada telur ni, boleh lah yang makan telur. So guys, sekarang kita tengah jalan menuju ke Galata Tower. Galata Tower guys. Kita orang boleh je naik Uber tapi kita orang decide untuk nak jalan kaki, nak sightseeing, nak tengok okey ke tak okey. Wow, cantik. Balik belum tentu kita lalu ya. Belum tentu lalu, belum tentu ada mood. Oh, ni masjid semalam yang kita lalu tu. Wow, Al-Muhyiddin Haji Bekir. Dia punya kedai manisan dia. Cantik. Oh, ni Hagia Sophia. Ya, dah sampai. Lah dekatnya. Tapi kita tak pergi Hagia Sophia. Oh, ni Hagia Sophia guys. Tu. Allahu Akbar. Orang dah lalu Hagia Sophia. Dekat sangat daripada Dekat hotel gila. I tahu solat subuh kat situ tadi. Oh guys, cantik. Tapi memang cantik. Memang sangat cantik ya environment dia. Ini negara paling cantik you visit. Paling cantik tapi bukan paling bersih. Dia cantik tapi tak bersih sangat. Kalau paling bersih Taiwan ke? Dubai. Oh, kita pergi hotel yang kita orang duduk ni memang dekat dengan semua benda tau tak? Tu Galata Tower tu lah kita nak pergi. Mana? Tu hujung. Yang ujung tu. Ya. Bapak dia tu jauh gila tu. Tak jauh. Sayang kau tengok tu. Atas bukit. Ya, kat situ je lah nanti kita kena hike. Biar betul yang jauh lah ya. Jauh gila. Lagi 1.1 kilometer. Macam ni lah kita orang ambil gambar bila travel sendiri guys. Perjalanan dia sebenarnya tak jauh tapi sebab berhenti bergambar memang. Tapi benda tu lah yang buat dia kita tak rasa penat. Ya. Go lari. Kejar burung. Go lari. Lari, terbang. Lari kat dia. Cepat. Bagi dia terbang. Lari. Cepatlah, takut. Tengok ni. Jeng. Tengok ni Mariam macam ni. Tengok ni. 1, 2, 3. Macam tu. Dia orang tak takut Mariam lah. Dia orang tak takut. Mariam yang takut. Naik tangga pula. Allah, baru je turun tangga 10 langkah dah kena naik tangga. Cabaran pakai troli. Stroller Tapi I lagi pula. sanggup pakai stroller daripada angkat anak sepanjang masa. Ya. Ayo. Wow, cantik yang kat sini. Yes. Uyo, tengok ni boat dia. Mana? Ni dia jual kebab bunyi ikan raw. Ni kedai dalam ni. Atas boat ni. Dia masak dalam tu. Oh. Okey, aku dah letih. Tatal apa? Tatal Getia. Apa? Galata Tower. Galata Tower tu jauh lagi weh. Dia kata dekat. Kau tengok tu masjid yang kita tak kat Ambar tadi tu. Ini je dekat. Dah lah banyak tangga. Tempat ni tak friendly stroller tau. So korang fikir-fikirkan kalau nak bawa stroller. Wah, sini orang Turki memang dia punya pot. Acap kan sebelum mancing. Pot mancing dia orang. Gila ramai orang mancing. Benda ni hari-hari tau. Semalam kita orang datang pukul 5 petang waktu orang balik kerja pun penuh macam ni. Dan belah sana juga. Oh, jalan. Belum. Dia tak macam Taiwan kan. Taiwan jalan kosong pun orang takkan jalan tau. Taiwan tak kisah rokok. Dia orang disiplin sikit. Lepas tu jalan dia kan tak boleh masuk terus tau. Dia banyak pagar so kita susah nak ni. Macam bahaya. Ada kedai doner kebab. Boleh tak yang? Ni boleh ni. Wow. Hai, kucing cantik. Ui gila kau. Kita nak naik bukit tinggi ni. We can do it guys. Let's go. 10,000 step. Let's go. Mariam confirm letih. Guys, korang tengok ni bukit ni tinggi mana. Sangat curam je. Tak sangka. Betul lah saya cakap. Kau suka kau Belum letih lagi suka lah. Kat tepi-tepi ni dah banyak dah kedai-kedai souvenir kalau korang nak pergi beli. Harga pun Aisyah kata okey kan.
Okey lah, satu fish nugget RM5.50 bagi saya okey. Okey. Ni kedai Spice and Turkish Delight. Kedai basikal pun ada. San turun kita kena naik basikal. Saya rasa kan diorang patut. Mari slow. Diorang patut buat servis sewa ni lah, bagi ke apa ke. Shuttle untuk naik Galata. Saya order. Ayah. Watermelon juice. Boleh lah. Large. Okay, kita berhenti berehat, minum air dulu, air buah. Akhirnya guys, that is the Galata Tower. Pakai baju sejuk di tempat yang sejuk, but kau still berpeluh. Saya berpeluh tak inside? Tak. I berpeluh. Wow, cantik guys. Ini adalah fountain tempat ambil wuduk yang pertama, mana the first mosque built in Galata, which is after the conquest of Istanbul. So basically fountain ni fountain yang pertama dibina, sebab ni masjid pertama after pemerintahan Islam, and dibina pada tahun 1732. Cantik gila. Kita boleh buka. Ni tempat ambil wuduk ni Mariam. Sejuk gila guys air dia. Tak sampai, budak-budak tak sampai. Guys, kalau korang nak tahu betapa jauhnya kita orang jalan sampai tempat ni, tu dekat masjid tu. Kita jalan daripada situ guys, jauh gila jauh. I tak sangka but we did it dengan stroller lagi. Gila lah. Aisyah kata dekat. You stop blaming me. So kita dah sampai Galata Tower. Harga dia tu 30 lira. Tapi kita tak akan masuk Galata Tower tu. Kita nak pergi review Cheesecake Viral Vienna Kahvesi. So now kita nak pergi review dia punya cheesecake. Memang kat sini semua orang makan dia punya cheesecake. Kat sini ya. Kat kawasan ni, area ni memang orang akan makan cheesecake. Ni kedai cheesecake, situ kedai cheesecake, situ kedai cheesecake. Tapi kedai ni yang paling viral lah di kalangan orang Melayu kita. So kita akan review yang viral je. Yeah. Which one is which? This one is? Yeah, this San Sebastian cheesecake. Okay. Hazarfa. Yeah. Okay. Tada! Sepanjang kita orang duduk kat sini, tunggu makanan, adik tidur dengan aman. Makanan sampai je terus dia bangun. Inilah reason utama kenapa YouTube video Musa Yusni dah kurang. Sebab kita orang sejak ada anak susah sikit. Kita orang pula bukan jenis ada bibik kan, nak jagakan kan. Dia jaga sendiri. Nak? Sedap juga. Bismillah. Memang refreshing. Sedap betul air dia. Bagi yang coklat sekali. Sedap. Sedap. Dia baru bangun, so dia tak selesa. Adik dah review dulu. Kita review dulu, jom. Jom yang ni dulu Yang ni yang murah sikit. Ni RM50. Ni RM52. RM50 Malaysia? Ya. Ini berapa? RM52. Damn. Satu slice cheesecake RM52. Boleh beli half cake sepatutnya. Wow. Kalau tak sedap memang nak kena. Tak adalah. Sayang dia nak suap Memang sedap Lain dari burnt cheesecake Malaysia. Wow. Dia padat. I rasa dulu yang ada strawberry makan. Ini top 2 yang recommended by diorang punya orang tau. Tengok tu dia rosakkan. Umi. Coklat dia rasa coklat mahal. Macam okey lah, taklah rasa sedap. Kongsi sayang. Kongsi lah, Abi dah beli mahal. Sayang calik lah sayang. Bila nak buang coklat. Mariam tengah tidur kat belakang. Cheesecake dia ni memang padat kan, dia lain daripada Malaysia. Padat. Dia tak macam Malaysia punya burnt cheesecake yang kita selalu makan tu. Ni apa Yang ni tak faham apa benda. Yang ni dia macam ada banana, ada strawberry. Lepas tu ada macam flakes. Lepas tu dia letak coklat yang sama. Lepas tu je. Faham. Dia basically dia buah letak coklat je. Cumanya adalah hiasan-hiasan balls, white chocolate balls ni. Proses dia macam tu lah. Bismillah. Coklat dia sama je. Antara ni dengan ni, coklat dia dua-dua sama je. Cumanya coklat yang ni dia letak atas cheesecake. Dia ambil yang paling banyak coklat sekali. Mami pula Kita orang kalau boleh nak review masa budak-budak ni tidur tadi. Lambat sangat dah bangun. Lambat sangat dia prepare benda ni. Walaupun rasanya cheesecake dia dah masak banyak-banyak dah. Lepas tu dia tuang coklat je. Tapi lambat kita nak tunggu tu adalah 20-15 minit. Walaupun kedai dia tak penuh. Tapi honestly, I rasa okey lah. Apa dia? Okey apa maksudnya? Kesedapan dia memang sedap. Sedap. Worth to try lah. Korang dah daki-daki bukit nak tengok benda ni. Korang tak makan apa-apa, sayang lah. Kanan Galata Tower adalah cheesecake. Kalau kau
korang tak pergi try dia punya cheesecake, rugi korang naik Galata Tower ni. I sedih lah I tak ada sudu. Nah. Oh dalamnya ada krim lah yang. Macam krim ben cheesecake. Kena krim tu baru sedap sikit. Kalau tak tu terlampau biasa. Tapi air dia memang sangat sedap. Kita orang minta air yang refreshing. Sebab penat kan. Lagi satu, kopi dengan teh kat sini. Adik ambil tu. Hotel-hotel dia semua offer. Macam unlimited coffee and tea bila-bila Kat nak. sini pun ke? Tak lah, dekat kita punya hotel. Sini tak tahu lah. Ni lah close up dia. Okay dah minta ambil. Sedap gila guys. Sayang, yang orang Malaysia recommend apa sebenarnya? Ni. Yang ni sahaja. Ni I tak pernah tengok. Ni orang sini recommend. Kalau sayang. Saya macam tengah nak sumbat kat air je. Dia okey ke tak? No separate tables. So overall berapa yang you bagi? I rasa overrated. You rasa overrated? Yes, I rasa overrated. Tapi I faham the hype. Cuma macam mahal sangat lah untuk benda ni. RM52 mahal lah. Dan knowing yang macam Turki ni macam sebenarnya rate dia murah. So bila benda ni RM52 I rasa mahal. Faham tak? Untuk barang-barang ni yang lain. Tapi you kena faham kat sebab dia ni betul-betul dekat tengah Galata spot Tower Galata lah. Tower. Dia macam kau makan cheesecake dekat depan KLCC. Tak, dia macam ni. Orang makan sini just nak because diorang nak shoot video nampak tu. Ya, betul Sebab lah. tadi betul. meja sebelah diorang lambat sebab diorang macam nak cari angle mana yang nampak sambil makan. Ya. So untuk I pula, I rate overall 7 sur. I 7 sur. I 6.5. Okay. Especially this one. I rasa this one tak order. Sebab dia buah dia. Buah letak coklat. Dan yang special dia punya cheesecake. Kita pun tak nak panjang-panjangan review ni. Sampai sini je. Kalau kau nak tengok suasana dia kat mana, ni tu lah. Betul-betul depan Galata Tower. Yang paling suka sekali sebenarnya Adik je lah yang review. Tapi kesian Maram tak dapat rasa kan? I rasa tak apa sebab dia dah banyak sangat makan manis. Ya. Kalau nak makan strawberry jasa coklat, lepas ni pergi ni je lah. Suka dessert je lah. Suka dessert. Siap tuang lagi. Tak bayar depan Galata Tower berapa ni. ringgit kalau suka dessert? Tahulah. 1,240 Turkish lira. So kita dah settle review cheesecake. Kita nak jalan-jalan je. Sebelum kita nak book taxi kita nak book taxi pergi mana? Masjid ke? Pergi Istiqlal Street. Istiqlal Street. Uyo. Ice cream. Tahu. Sebab dia tipu-tipu tu malah nak beli. Malah nak kena tipu. Kalau ikutkan macam banyak je nak rasa kan. Tapi kenyang. Wow. Ini apa ni? Ni jual apa ni? Okay, so kita dah sampai Istiqlal Street ni. Budak ni sibuk nak duduk stroller, budak ni sibuk nak duduk belakang. Paling tak sesuai. Patutnya ni tempat budak kecil, ni tempat budak besar. Aduh, hai. Uyo macam sedap je. Ni pun must try. Nak? How much? Oh, this. Small, medium, large. Okay. Stand kebab. Ni dia punya price dia. Give me medium. Ini buah berangan bakar tau. Tapi kat sini nama dia Kistin kebab. Oh, dia panaskan. Okay, thank you. Basically ni adalah buah berangan goreng. Buah berangan bakar bukan lagi. Makan Makan. Nah, panas. Sedap. Macam biasa je. Buah berangan lah Okay, bismillah. Sama Malaysia ke lain? Lain lah. I tak pernah makan buah berangan Malaysia. Malaysia, buah berangan dia masak dalam kopi. Ini tak ada. Tak ada rasa kopi. Dia literally dia terus bakar. Nak. Come. Nak apa? Ni, nah. Dah. Jom. Let's go to the next station. Let's go. Without plan, kita orang terjumpa tempat yang cantik gila. Wow. Okay, tiba-tiba terjumpa coklat Turki yang unik gila. Aku tak pernah nampak, aku tak pernah cuba. Bawah ni dia punya gula-gula biasa je. Yang ni yang special ni. Nanti kita review. Beli 1 kilo 1,500. $1,500, right? Yeah, One. that's right. This one. What is this? Turkish delight. Turkish delight? Yes, red Wow. velvet. Wow. Very good. Sayang, rasa. Gigit sikit. Okay. Tak nak. Nah, habiskan. Airport. Yes. Is it halal? Yes. Yes. Okay, aku dah confirm kan semua coklat-coklat ni halal. Kedai ni dia bukan jual coklat je. Dia jual macam-macam benda tau sebenarnya. Dessert Turki. Yang ni pun pecan, kacang pecan. Ni macam-macam lah. Tapi tak nak beli semua kat kedai ni lah. Kita nak beli kat kedai lain juga. Alright.
Okay. 1,500. RM171.94. Thank you so much. Assalamualaikum. Cuba teka berapa ringgit? 200. RM171. Bukan ya? RM171. Oh, Bukan lira. I rasa kita jalan-jalan sini, lepas tu kita balik bilik. Cas-cas semua, diam dulu. Kita cas-cas apa semua dulu, bagi keluar balik. budak-budak rehat, tukar pampers, solat ke apa. Okay. Lepas tu kita jalan kaki pergi masjid tu. Okay. Dekat je kan? Masjid kan dekat. Okay. Weh, ni apa hang? Ini apa hang? Mariam kencing bocor dah. Memang kena balik bilik. Ya ke? Kena badan ni wah. Kena carrier. Dalam carrier. Mana kencing Ya, tak apa, logik je, pamper je. Tapi baru 3 jam. Tapi macam mana kat sini tak ada. Tak apalah, kita jalan je, biar je lah kering. Nanti kita balik bilik tukar. Biarlah jalan-jalan. Sini mana ada tandas ni. Jom, let's go. Anak-anak kita dah segar. Wow. Sini luas. Sini kids friendly, stroller friendly. Dah kenapa anak-anak aku ni Nak bagi Mariam tolak. bergaduh pula. Ya, Mariam. Jom pegang tangan Abi je lah, Mariam. Huyo. Cantik. Cantik. Okay. Ya sayang. 240 pages. 200. 120 grammage paper. Oh. You can write with fountain pen, no worries. Especially you can feel the outside. This one? This soft cover. Soft cover. Yeah, this 1,250. RM143 Malaysia. Sebab dia real kayu kot. I rasa dia tak cuci ke atas tu. Ya Huyo, ni macam Al-Quran. Kedai ni cantik sangat. Dia punya buku-buku dia. Tapi mahal gila lah. RM200, RM300. Sayang, mahal Tak mahal tadi dah beli dah. Oh, ni pun dia punya juga, paper plan. Second meal of the day. Tak adalah second. Tak termasuk hotel. Okay, jom. Kasab Donut. You like which one? You like all? This chicken, this beef. The difference the bread just. One beef egg small and one is baguette small. One baguette small chicken, one beef extra small. Yes. 495. Ambil chicken satu, daging satu. Nak rasa mana sedap. Captain Candy. Kedai ni tadi kita dah nampak dah tapi tak masuk. This time kita rasa macam kena masuk lah. Rugi kalau tak masuk. Don't touch. Adik don't touch. Oh, no recording? Oh, okay. Kedai ni tak boleh record lah. Oi, dia main jatuhkan je kaki dia. Turun lagi sakit badan naik-naik. Sambil-sambil kita orang jalan nak menuju ke kita punya hotel. Lepas tu terjumpa dengan kedai ni. Kedai ni best gila. Cantik and macam-macam benda cantik. Dia memang lain daripada yang lain sikit kedai dia. Barang-barang dia pun lawa. Kita orang beli banyak kat sini. So kita orang decide untuk turun balik jalan kaki juga. Sebab Aisyah punya phone habis bateri. And aku punya phone tak boleh install Uber. Nak naik taksi 800 lira. Mahal gila. So kita decide tak apalah, jalan kaki je lah. Duit extra tu kita orang beli fresh juice, grapefruit dengan orange juice. Tak ada campur air langsung Tak ada campur gula pun. Itu grapefruit. Macam mana grapefruit? Ui, masam gila. Masam gila kan? Ni masam. Orange juice. Ni masam. Memang buah-buah dia masam lah saya rasa. Buah dia sangat-sangat masam ya. Tak manis. Adik suka tu tak? Tapi Umar suka, Mariam tak suka. Okay dah, jom jalan. Kita bersambung petang je lah. Nak tutup kamera dah ni. Semua benda kena cas. Semua benda kena charge. Bateri nak habis. Bye bye. Wow. Kita orang banyak. dalam keadaan Mariam ambilkan remote TV tu sayang. kita orang blur out guys. Yes. Sebab kita orang keletihan gila. Kita orang sesat di Bateri Istanbul. phone habis. Bateri phone Aisyah dan bateri phone aku dua-dua habis. Kita orang tak tahu jalan. Power bank kita hilang. Anak kita orang Taksi charge mahal 8 sangat. kali ganda lagi mahal daripada Uber. Mariam tolong adik tak faham. Mariam bocor. Adik nangis buat hal. Dah tak tenang, kelaparan. Wow, the worst experience dalam In holiday Istanbul. kita. Tahu tu, sepanjang kita holiday, I tak rasa ada ya. pengalaman mencabar lebih pada sekarang. Ya. Tapi Alhamdulillah kita manage
Kita dua-dua. Dah, I Dia rasa macam hampir-hampir meletup tapi kita kontrol. But I rasa I tambah cinta kat you. Lepas hilang. So, apa yang kita nak cakapkan ni? Kita nak try rapat-rapat kot benda ni. makanan. Okay. Doner kebab. Kalau Dah kita sejuk dah sejuk gila weh. Kita orang Sebab sesat sekarang almost 2 musim jam. sejuk. I rasa 2 jam ada. Ya, lutut kita orang siapa kita orang rasa hari ni kita jalan. Dah lah kita orang pergi jalan jauh gila. Tu balik pun kita jalan. Jauh gila balik Jauh tapi gila. tambah sesat gila. Jauh sangat lah tu jalan tu. Yes, jauh gila. Kalau kita tunjuk orang, kita orang jalan pergi situ, orang tak percaya. Ya, orang akan macam, kau pun kenapa kan aku tak nak grab je Tak, kau? orang tak akan percaya lah, tipu lah. Dia punya tak logik kau. Tak logik kau. Kalau korang tengok menara kat ujung sana atas bukit. Kita naik bukit macam ni. So, kita orang punya dah sejuk, kejong, beku dah. Harap berbaloi lah. Wih, ini small doh. So, kita orang beli kebab. Orang panggil ni kebab roti. Dia panggil kebab kat situ. Dia ada roti, ada bun. Lepas tu ada ni, Ni apa? wrap. Tengok kan. Dah lembek dalam sejuk. Sebab sekarang musim sejuk. So, kita orang nak tahu mana satu yang sedap. Kita orang ambil daging satu, ayam satu. And untuk yang ayam ni kita ambil dalam roti. Ni roti lah. Daging dalam wrap. Jom makan. Ui, dia tak ada sos, tak ada apa Tak ada. Tapi saya buat sos cili kalau you nak. Okey. Kita kena review yang macam real lah. Kita dapat tak ada sos. Tak ada sos apa. Tak ada. Roti sikit. Roti ambil lah. Okay. Allah, nasib baik dah buat thumbnail. Allah, kau ni kan main Tak, dia tarik. memang suka roti. Menguji iman I betul. Lepas tu kat adik ni kalau kau nak tahu perangai dia, bila dia nak kan, dia nak terus on the spot tau. Kalau tak dia akan start menjatuhkan badan dia ke permukaan bumi Allah ni. Tak nak pula kau tengok, ya Allah. Memang menguji iman I gila yang. Okay, jom makan je lah. Bismillah. Bismillah. First impression, liat gila nak mampus. Lihat weh. I ingatkan roti I je sebab roti kan kalau dah sejuk lihat. I daging I macam I masak kari first time I tak kena rebus daging. Dan masin. Masin gila. I rasa dia punya apa lah masin. Satu. Dia punya sos masin. Ambil. Mana pergi main kat sana masukkan. Ui, kering pula tu. Nak sos sini tak? Ambil sos. Padahal kedai ni antara yang nampak paling menyelerakan kan. Dia punya logo. Dia punya logo, dia punya daging tu besar gila, depan cantik, ada Kicap ada, sos ABC ada. ramai orang. Tu kita Betul. ingatkan sedap. Maybe sedap lah kot bagi orang dia. Mungkin lah, mungkin. Sebab kita kan berbeza. Dan mungkin juga kita makan tak dah sejuk. Tapi daging sejuk ke panas ke tetap macam tu tekstur dia. Macam you makan rendang sejuk, tak ada pun rendang tu jadi liat. Much better tak sos. Lihatnya. Oh, sedap gila tak sendiri. Terus I berselera. Sangatlah liat dan sangatlah masin ya. Kalau korang makan begitu saja. Nak compare dengan tu tak? Yang kena tunggu lama nak Boleh. mampus. Yang tu makan cepat. Itu tengah panas lagi tu. So kita orang ada order lagi satu shawarma. Sebabkan kita orang kena tumpang kedai ni. Kita orang kena tumpang kedai SR ni untuk nak charge phone. Nasib baiklah Aisyah bawa charger. Kalau tak kita orang masa sesat sampai malam dekat sini. Jalan dia dah susah. Bukit-bukit. Kita orang bawa stroller 2 orang anak dengan bag. Ni shawarma ni pun ada isu kat ni. 20 ke 40. Kita dapat pukul minit ke 12. Kita ambil minit ke 50. Sumpah lah. Sumpah. Macam-macam isu lah kita orang kat Istanbul ni. Very bad experience kat Istanbul. Tapi kita hargai je Kita momen cuba, ni. I try to find Think positive. much better. At Much least dia better. basah. Dah ada sos. Ini harga dia set dengan air dengan fries RM33 macam tu. Yang ni berapa tak ingat lah. Nanti Nah, korang tak tengok tahu lah. Aku tu dah dia bagi beli. dah klip dia tadi. Sos cili dulu. Kau tahu Aisyah ni trauma tau masa saya buat umrah. Aduh, terkepit. Alamak, sakit. Jalan dia punya ekstrim sampai rosak tu. Nanti pandai ni dia kapal. Bye-bye. Saya bagi 5 sur.